Anak umur 5 tahun masih tak boleh baca suku kata? Ramai ibu ayah risau. Tapi sebenarnya ada satu benda penting kita kena tahu dulu. Anak boleh sebut A sampai Z. Tapi bila suruh bacakan ba, ca, da, dia blur. Mula rasa, anak aku ni lambat ke? Tapi sebenarnya ramai anak yang stuck kat fasa ni sebab dia tak faham bunyi huruf. Sebab tu kita tak boleh terus ajar suku kata macam tu je. Kita kena bantu anak kenal bunyi huruf dulu secara fonik. Bila dia tahu bunyi dan a, barulah dia boleh faham macam mana ma tu terbentuk. Bila guna pendekatan fonik, anak lebih cepat nampak gabungan bunyi. Ramai ibu ayah dah cuba teknik ni. Dari blur terus boleh baca. Baju, mata, kaki, step by step je. Kalau nak mula, saya dah susun teknik fonik paling simple dalam playbook Jom Fonik 1.0. Mudah, praktikal dan sesuai untuk ibu ayah ajar sendiri kat rumah. Klik link kat bio ya. Kita mula dari bunyi pertama.